PTPTN dah masuk ke belum ya? Nak check lah. Yes, duit PTPTN dah masuk. Okey, jadi setiap bulan aku akan simpan RM100. Tapi kalau aku simpan RM100 selama 5 tahun, aku akan dapat RM6,000 je selama 5 tahun. Cukup ke? Kan? Nanti sekarang ni harga barang pun dah makin naik. Harga duit pun makin menurun sebab inflasi. Saving tu memang penting. Tapi cukup ke untuk masa depan? Isha, aku nak minta pendapat kau sikit lah. Macam ni, aku setiap bulan simpan RM100. Kau rasa cukup tak? Simpan tu okey. Tapi kau pernah fikir pasal investment tak? Investment? Ish, tak nak lah. Takut lah. Aku ni student je. Alah, tak perlu modal besar pun. Cuba kau tengok ni. Untuk lebih memahami dengan lebih mendalam tentang pengiraan mudah simpanan dengan simpanan sambil melabur, saya akan tunjukkan lagi dua contoh simpanan sahaja dan simpanan sambil melabur. Okey, yang pertama, Aina menyimpan RM10,000 dalam akaun simpanan. Kadar faedah adalah 2% setahun dan dia menyimpan selama 3 tahun. Jadi, untuk selesaikan masalah ni, kita akan gunakan formula iaitu future value sama dengan principal value darab 1 tambah R kuasa N. Okey. Principal value adalah nilai awal di mana Aina menyimpan RM10,000 dan R adalah kadar faedah iaitu 2% dibahagikan dengan 12 akan dapat 0.02 dan N adalah tempoh masa iaitu 3 tahun. Jadi, masukkan dalam formula future value 10,000 darab 1 tambah 0.02 kuasa 3 bersamaan dengan RM10,000 RM612.8. Jadi untuk kira keuntungan RM10,612.8 ditolakkan dengan nilai asal iaitu RM10,000 sama dengan RM612.8. Okey, untuk simpanan sambil melabur, tadi Aina ada RM10,000. Jadi, Aina telah bahagikan kepada 2 iaitu menyimpan di dalam bank sebanyak RM10,000 dan membuat pelaburan juga sebanyak RM5,000. Untuk kadar faedah, simpanan bank mendapat 2% dan pelaburan mendapat 7%. Kita gunakan formula yang sama untuk bahagian simpanan dan bahagian pelaburan. Jadi, dalam bahagian simpanan, future value akan dapat sebanyak RM5,306.4 dan bahagian pelaburan akan dapat RM6,125.22. Jadi, jumlah bagi kedua-dua simpanan dan pelaburan ini akan dapat RM11,431.26. Jadi, keuntungan apabila kita menyimpan sambil melabur akan dapat RM1,431.26. Jadi, kesimpulannya kita dapat lihat dekat sini yang keuntungan apabila kita menyimpan sambil melabur dapat 2 kali ganda lebih banyak daripada simpanan sahaja. Sekarang tengok saving dengan investment. Kalau kita simpan RM100 sebulan, kita akan mendapat pulangan 5% setahun. Alah, banyak juga bezanya. Hampir RM800. Ya, itulah kuasa value of money, duit yang kita labur, duit itu yang bekerja untuk kita. Sekarang baru aku faham.
saving tu penting, tapi investment yang buat duit kita berkembang. Betul tu.